So guys, hari ni kita akan pergi ke MAIP Serdang sempena Malaysia Auto Show 2025. So, saya akan bawa korang semua pergi ke sana. Okay, so kita dalam perjalanan nak pergi MAIP. Okay, apa yang ada kat sana? Bukan hanya Pro 2 saja, pelbagai brand kereta yang ada. So korang kalau tak pergi memang rugi sebabkan macam-macam promotion yang akan ada kat sana. So jumpa korang kat sana. Bye. So lah, kita dah sampai dekat live streams and you hope semuanya kita nak masuk, kita kena dulu. So ni adalah hall A. So kita akan masuk setiap hall daripada hall A, B, C. So jom ikut saya pergi ke satu-satu hall. Hall A, korang boleh nampak kat sini ada kereta Pro 2 ada, Proton ada. So kita jalan dulu, kita tengok apa yang ada dekat MAIP Serdang. So guys, sekarang kita berada di Hall Pro 2. Hall Pro 2 berada di dalam Hall A. So kalau korang datang, korang masuk je pintu masuk, berdepan tu dah Pro 2 punya hall. So jom ikut saya tengok ada apa dekat Hall Pro 2. So guys, depan ni kita ada Myvi Advance Facelift. So korang boleh tengok dekat sini dia akan pamerkan Myvi. Ada banyak lagi kat sini sebenarnya aktiviti. Yang saya tengok tadi ada car simulator. So korang boleh try apa yang ada dekat dalam Hall Pro 2. So dekat Pro 2 kita ada merchandise juga, jom ikut saya. Adalah merchandise daripada Pro 2, korang boleh tengok. Kita ada baju, ada gambar kenari. So kereta kenari memang antik guys. Kalau korang tahu kereta lama Pro 2. So ada topi, ada baju. So banyak lagi. So kalau korang nak beli kereta pun korang jangan risau, sebab dekat sini akan ada SA yang akan bantu korang daripada A sampai Z. Sama juga macam kat showroom. So apa ada aktiviti? Aktiviti kita ada car simulator. So korang boleh datang, korang boleh try car simulator yang disediakan. So kita pergi belah sana. So ruangan sini kita ada macam cafe. So korang boleh nak minum kopi. So guys, dekat belah sini pula kita ada Pro 2 Arus dan juga Pro 2 Ativa. So korang boleh tengok. Dan sekarang Pro 2 Arus ni ada rebate sebanyak RM2,500. So kalau korang nak booking kat sini, korang boleh je datang dekat MAIP Serdang Malaysian Auto Show 2025. Tempat yang paling eksklusif dan paling orang nak tengok, yang digempar-gempur di media sosial mengenai EV daripada Pro 2. Dekat MAIP Serdang ada pameran. Okay guys, sekarang saya berada dekat booth Proton. So kalau korang nak tahu, sebenarnya Proton ada buat keluaran EMAS 5. Jom kita tengok. EMAS baru yang akan keluar nanti. So korang ramai-ramai datang dekat MAIP Serdang ni kalau nak tengok dalam EMAS 5 nanti. Okay, jom kita tengok. So, dia bukan ada Pro 2 dan Proton juga, dia ada brand yang banyak lagi. So kalau kita So guys, kita dah pusing seluruh MAIP Serdang ni. So kita dah jumpa pelbagai jenama, pelbagai kereta EV ataupun bermacam-macam kereta kita dah jumpa kat dalam. So kalau korang yang free pada minggu ni bermula 9 hari bulan sehingga 15 hari bulan, korang boleh datang dekat MAIP Serdang. Korang boleh tengok sendiri.